Baru-baru ini, pelakon Fasha Sanda dan penyanyi Nabila Razali antara dua selebriti terkenal Malaysia yang diundang ke majlis resepsi perkahwinan Luna Maya di Bali, Indonesia. Fasha atau Nur Fasha Sanda Hassan, 41 tahun, menjelaskan dia sudah lama tidak bertemu dengan sahabatnya itu. Namun, mereka masih sentiasa berhubung antara satu sama lain. Malah, Fasha tumpang gembira melihat Luna kini sudah bertemu teman hidup. Difahamkan sejak 2001, mereka jarang berjumpa kerana Fasha di Kuala Lumpur, manakala Luna Maya di Jakarta, namun mereka selalu berhubung. Dalam pada itu, Fasha menjelaskan, sebelum ini Luna sering tertanya-tanya tentang bilakah dia akan mengakhiri zaman bujangnya. Malah, pelakon filem Sumala itu juga ingin segera hamil dan meminta peminatnya mengirimkan doa. Selain itu, Luna dan pasangan Maxim Butia sah bergelar suami isteri dengan sekali lafaz. Luna dinikahkan sendiri oleh abang kandungnya iaitu TP Jabrik, penolong pendaftar pernikahan, dan disaksikan oleh pelakon Raffi Ahmad. Majlis pernikahan berlangsung secara tertutup itu hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat rapat. Untuk rekod, hubungan cinta Luna dan Maxim mula dihidu oleh peminat sekitar tahun 2023. Pada April lalu, Maxim melamar Luna dengan melutut dan menghulurkan sebentuk cincin ke arah pelakon itu semasa mereka bercuti di Jepun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Tahniah diucapkan kepada Luna Maya dan pasangan. Apapun, semoga persahabatan Fasha dan Luna terus berkekalan serta Luna segera menerima cahaya mata.